Assalamualaikum. 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 Assalamualaikum semua. Oh best. Ni kat Telaga Rohak. Nanti kita dengar penjelasan Ustaz Don. Keliling dia bukit. Dia ni lembah, dia turun macam ni. Dan kita berada di lembah ini namanya Rauha. Ni Telaga Rohak actually cik dia. Ni sebagai Bir Rauha. So this the dimension of it. Sini sampai sini. So Nabi SAW pernah minum daripada telaga ni sebelum pergi ke Badar. Dia actually dia masuk dia dalam grill yang hitam tu. Kalau masuk ni tengah ada construction. So it's hard to masuk. So the government yang control now. Tak boleh. Ni lagi dekat ni macam ni atas dia. So telaga dia. Dan ini. So bagi siapa sahaja yang ikut umrah dengan saya akan bawa ke sini. InsyaAllah. Nanti kita akan tengok. Ini ada anjing. Nampak the best. Dan sekarang kita pergi tengah time sejuk ni. Walaupun nampak ada matahari macam ni, tapi dia macam sejuk-sejuk sikit. InsyaAllah. Best. Re. Alright. Posing. Kau ni ada. Hug the neck. Sekali dia hug kita punya ini. Sabar. Tak kacau. Ambil gambar je, Dia dah bingit dah. Tak boleh. Dia dah bingit. Kawasan tangga. Sekarang tengah ramai. Ni kita pergi bulan Februari pun dah ramai macam gini. We need to go to the end untuk kita dapatkan tempat. Nak solat kat dalam memang susah. So sini memang ramai, betul-betul ramai. So this is dipanggil sebagai Masjid Arish. So Masjid Arish adalah di mana dulu bukan masjid. Dulu zaman Nabi SAW dia bukan masjid. Dia adalah tempat peperangan Badar kat depan sini. Kau nampak ada ramai-ramai orang kan. Sebelah tu ada pokok-pokok kat sana. Dia sebetulnya kat situ dia punya tempat-tempat dia ni semua. Ni dia punya masjid dia ni is tempat yang mana Nabi SAW beliau ni letak kemah dia kat situ sambil berdoa dengan Allah Subhanahu Wa Taala bagi kemenangan bagi orang-orang Muslim yang ada dalam peperangan Badar ni. So Nabi SAW keep on doa minta pada Allah Subhanahu Wa Taala, kalau Allah kalahkan di pasukan tak akan ada seseorang pun kat dunia ni yang akan menyembah Allah Subhanahu Wa Taala sebab akan dikalahkan oleh orang-orang kafir. Nabi SAW berkemah kat sini. Doa pada Allah Subhanahu Wa Taala. So itu yang kerajaan Saudi ni diorang buat this tempat ni jadikan sebagai suatu masjid. So it's always best tu datang sini. Kalau boleh solat kat dalam, it's always the best. Kalau boleh solat dalam. Kalau tak ada kat bahagian luar pun tak ada masalah. Sebab terlalu ramai sangat. If you go November, December lagi ramai. But you know rezeki kadang-kadang nak macam mana pun kalau Allah panggil untuk masuk ke dalam, you akan tetap masuk ke dalam. So ada tempat masuk dalam macam ni. So ada tempat lagi lah untuk solat. Nak ambil wuduk tu, itu yang susah. But for my situation now, I nak kena solat asar dengan solat zuhur jamak. So die I nak kena ambil wuduk, I nak kena solat kat dalam. Baru kita settle. Tengok mana-mana semua penuh kat mana-mana. So ini yang diorang cakap peperangan Badar yang 313 orang lawan 1000 orang. And yang 313 menang. Sebab Allah yang menangkan. So 313 orang menang lawan 1000. One of the thing is sebab Allah Subhanahu Wa Taala pun tolong
kaum muslimin dengan 1000 malaikat. 1000 malaikat yang turun daripada Jabal Malaikat nanti, which nanti kita akan pergi Jabal Malaikat insya-Allah. Amazing, it's just amazing. Kalau boleh pergi umrah untuk apa? Naikkan kita punya keimanan kita pada Allah Subhanahu Wa Taala, kenal about the sejarah pasal Islam, perjuangan Nabi SAW is the best. Okay? Datang. Very beautiful masjid, Masya Allah. Cantik kan, Masya Allah. Masjid itself tak ramai sangat. So kalau untuk kat Masjid Arish ni, is always best tu kalau you boleh banyakkan doa pada Allah Subhanahu Wa Taala sebagaimana Nabi SAW letakkan kemahnya kat dalam kawasan ni, kemudian Nabi SAW doa sehingga Allah Subhanahu Wa Taala terima doa Nabi SAW. That's why it's always best tu bila you datang sini, perbanyakkan doa. You kalau ada hajat, kalau you ada susah, kalau you ada hutang, you ada sakit ke, your family sakit ke, you are in need, datang ke Masjid Arish, doa pada Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah Allah akan terima you punya doa sebagaimana Allah Subhanahu Wa Taala terima doanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di sini juga sama. So kalau boleh datang Badar, datang Badar. Kalau you have any umrah package ataupun kalau pergi DIY, try to datang pergi Badar. Cuma Badar ni agak jauh sikit and the transportation punya cost dia a bit high. So kalau you pergi dengan travel and tours will be much better daripada dibandingkan dengan you pergi DIY. Ya, so macam itu. So this is the place dah. Dia punya itu dah. Kemudian kat sana tu, belakang sana ada apa punya, dia letak Abu Jahal semua, dia letakkan yang mana mati-mati ni orang kafir semua dia masukkan kat dalam sana. Tapi sini tak nampak sangat. So kalau you tengok kat Masjid Arish ni, dia sekarang the government tengah nak buat benda yang baru. Kalau you tengok sini semua tengah renovation. So ini diorang tengah nak buat apa tau. Dan bas semua kat situ. Diorang tengah nak buat macam exactly depan Masjid Nabawi. Dia akan buat macam gini. Macam Masjid Nabawi kan semua hijau kan, ni semua dia buat. So macam nak buat jual-jualan lah. So sini ada, ni nampak Bada' Takjir, maknanya dia dah start untuk sewakan. So siapa sahaja dia tawasul wal istifsar. So ini boleh contact diorang lah. So sini. Tapi sekarang pun dah ada benda-benda orang jual kat depan. Ada. Teh kopi. Kat sini ramai orang. Oh. Kurma. Sukari sah? سكري بسم الله حلال مرة طازة. بكم كيلو؟ 15 كيلو. شوف طازة، شوف والله ما في خراب. سكر شوف نظيف ما شاء الله. تبيعها من ريال 20. حلال. شكرا. هنا عجوة نمبر 1. عالية ولا عادي؟ هذا حق العالية ايوه. عالية. مدينة 70. 60. كم ريال؟ هذا يرمي ريال. من الحرم ولا البرا حرم؟ هذا عوالي، عرفته؟ العالية؟ ايوه مزارع العالية. مزارع عالية. أيوة. بس داخل الحرم أيوة ولا البرا؟ جنب الحرم، برا الحرم. برا احلى. الحدود. ايوه تمام. قريب كوبا؟ ايوه قريب كوبا ايوه صح. جميل ايها الماليزي او اندونيسيا. سنغافورة. ونعم فيكم. ما شاء الله. اغنى دولة الاسعار. حياك الله ان شاء الله. الله يحييك. So, ajwa. Okay, you need to understand. Tadi dia cakap pasal ajwa kan. Ajwa, yes, dia memang ada dalam hadis Nabi SAW about ajwa, siapa sahaja makan 7 biji ataupun 7 butir ajwa ni setiap pagi, maka dia akan dihindari daripada racun dan juga sihir. Semua nak kena faham, ajwa ni dia ada ajwa aliyah, which is the highest grade. Dia ada ajwa adi, maknanya yang ajwa biasa-biasa kat luar. Ajwa ni pun dia ada ajwa yang ditanam dalam tanah haram. So dalam tanah haram ni, bagi siapa sahaja yang pergi umrah, haji ke apa, dia akan tahu dalam tanah haram tu maknanya yang mana malaikat Jibril dah tentukan atas perintah Allah Subhanahu Wa Taala, dah ajar daerah mana yang
perbatasan haram. Nak senang nak kata, kalau you all tahu pasal Yishun, nanti dia akan tahu mana had Yishun sahaja. So once dah keluar daripada Yishun, dah masuk Yio Chu Kang ke ataupun dah masuk Sembawang ke apa, dah tak kira sebagai Yishun. Sama. So kalau kat sini pun dia panggil sebagai tanah haram. Tanah haram tu maknanya tanah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apa sahaja yang you buat kat dalam tanah haram, Allah akan lipat gandakan. Whether is it pahala ke dosa ke, Allah akan lipat ganda. So nak kena hati-hati. Tapi ada doa daripada Nabi SAW, keberkatan bagi orang-orang yang apa-apa sahaja yang tumbuh di dalam tanah haram. That's why ajwa, kalau tu dia you dah boleh dapatkan yang tumbuh dalam tanah haram, is better daripada yang luar tanah haram. So yang tahu, I jual ajwa every Ramadan. Yang I dapat tu adalah dalam tanah haram. Mungkin ada yang tak faham kan. So dalam tanah haram of course expensive, lagi expensive daripada yang luar tanah haram. Secondly, this one, dia namanya sukari. Sukari dia is from an Arabic word kata sukar. Sukar tu maknanya sugar ataupun manisan. So yang sukari ni, dia punya bentuk dia lebih kurang macam inilah. Cuma actually you can get a better quality untuk sukari dibandingkan dengan ini punya sukari. Kalau you tengok, this the sukari. So you can get better. Dia lagi moist pun ada. So yang sukari ni, the best if you boleh masukkan dalam fridge, kemudian you biarkan 1 hari, 2 hari, habis tu you makan. Dia punya rasa dia exactly macam caramel. Kalau you dapat frozen kan, dia akan jadi rasa exactly macam caramel. Boleh try bagi siapa sahaja yang suka snacks ataupun sweets. You can try the sukari. Dia kata ada ajwa. Tapi untuk kali ini I akan bawa yang mana I tengok kat Singapura belum ada orang bawa lagi, dis kurma. Nanti saya akan bagi tahu kurma apa. Yang mana kurma ni boleh sembuhkan penyakit berdasarkan hadis Nabi SAW selain daripada ajwa. InsyaAllah nanti saya akan letak kat sini. Kalau saya keluarkan kat sini, InsyaAllah tengok. You boleh tengok daripada sini, dia banyak bas, banyak orang datang time malam. So you nampak tak? Dia punya pasir dia is betul-betul halus. Dia sampai kat atas. So yang tadi I cakap pasal yang peperangan Badar tu kan, dekat atas tu the malaikat-malaikat yang Allah turunkan, kira yang 1000 tadi tu, macam every 1000 until 5000 tu, dia keluar daripada sana, keluar naik atas macam ni, terus pergi ke dia punya medan perang sana, sampai ke sana. So itu yang Nabi SAW nampak. Nabi SAW very happy. Dia punya pasir dia, ada yang katakan suruh buka kasut, so that bagus lah. I don't know whether is it medically ke macam mana, tapi dia cakap bagus. So nak buka boleh buka, kalau tak ada nak naik boleh naik. Tapi saya we have to save our peha untuk naik ke atas. Kita punya betis, kalau tak ada nanti betis sakit. So sampai ke atas sana boleh try naik. Nampaknya kita naik atas juga. Allah, tak larat nak naik. Ya Allah. Oi, yang tergolek. Jauh lagi lah. Rasa macam tak mampu lah. Sini je cukup. Tak mampu lah. Tinggi sangat. Oh, nice. Dia tu bisa nak laju je. Orang punya energy level lain lah. Kaki dah termasuk lah. Nampak kaki. Assalamualaikum. Dah sampai ke kita punya hotel Diyar Al-Iman. Dah letak beg semua. Makan dulu. Sekarang kita kat level M. Oh, level tempat makan dia. Oh, okey lah. Oh, air buah. Ni apa? Koktel lah? Agaknya lah. Koktel lah, ni koktel. Kerupuk, sambal kambing lah. Kambing ke lembu. Sup tulang. Makaroni. 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 Not bad. Alhamdulillah. Kita kat Madinah ke Mekah makan jam cerewet. Sebab ada one of the case yang siapa punya jemaah that time, bila makan sekali dia bising. Apa jadi? Dia punya mulut dia
kena ulcer. Terus tak boleh makan 3 hari ke 4 hari. Sedih. Makaroni, ada sayur, ni ambil daging, tulang, keropok. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Alhamdulillah. So kita malam ni juga kita sampai, malam ni juga kita pergi ziarah Nabi SAW. So this is Masjid Nabawi. Look, semua ada all this gold punya kat pintu lah, apalah ni semua. So yang biasa kita selalu nampak kat TV ke apa, YouTube ke apa, this is the payung. Payung, semua ada payung. Payung. I doakan mudah-mudahan siapa sahaja yang belum pernah pergi sini, mudah-mudahan Allah panggil untuk jumpa dengan Nabi SAW. So kat sini kita nak masuk, I nak ambil air zam-zam je. After that keluar balik, kita nak jumpa Nabi SAW dulu. Ni boleh ambil air zam-zam. Dia make sure ada tulisan Suqya Zam-Zam. Dia ada not cold, ada cold. So kalau yang nak ambil sejuk punya, ambil sejuk. Tak nak sejuk, then boleh ambil yang tak sejuk punya. Bismillah. Oi. Ini semua free, tak payah bayar. Niatkan sahaja apa yang nak diniatkan. InsyaAllah. Okey.